Ya. Bersihlah. Okay guys, hari ni kita nak deep cleaning carpet ini. Nak pakai barang apa? Okay, first fabric cleaner mestinya. Okay, pecahkan dengan rembukan dengan kotor, pecahkan dengan kotor supaya kita nanti pakai dengan carpet brush metal lebih senang bersihkan permukaan carpet ini dengan chorus deal. Lagi satu. Ini yang penting lah. 30L etcetera. Bentuk macam ni. Okay, bentuk macam ni. Okay, first step kita nak buat apa? Ambil fabric cleaner, spray atas kapet, rata-ratakan. Okay, lepas tu shutter, buka pump air ni, letak air ke atas kapet ni macam ni. Senang saja. So anda tak payah spray botol lagi. Letak macam ni. Okay, dah letak chorus sampai ni dengan carpet brush. Okay, cuci saja. Tak payah tekan kuat-kuat lah, layan ke atas je. Settle. Kita ambil settle, buka dengan vacuum mode. Bersihlah. Okay, air kotor dah keluar. Kita tarik lagi sekali ke dua kali dah pandang ke anda. Okay, kadang-kadang customer akan tanya, bang, aku nak spray berapa kali air, aku nak tarik berapa kali yang masuk dia baru bersih. Jawapan yang senang. Okay, anda tekan dengan air. Okay, vacuum mode buka sampai dia tak keluar air buih dengan air kotor. Dah okay. So maksudnya dia tak boleh kira berapa layer baru bersih, tak ada matinya layer tu. Anda hanya ikut saja spray air, sedut balik, saat nampak sini air buih dah tak ada keluar, air kotoran pun dah tak ada keluar, maksudnya kapet ni dah sisi bersih dah. Kalau masih ada air buih atau air kotoran, anda boleh berulang air lagi berapa kali kat sini. Kadang-kadang mungkin 2 kali sudah bersih, kadang-kadang mau 8 kali baru bersih. So jawapan dia tak ada satu nombor yang tetap. So yang cara jawapan masih senang. Anda tengok bahagian sini, dia keluar kat lain kapet ni air kotor ke bersih. Kalau dah bersih dah kira okey. So siapa nak tahu lebih detail ni, nak tengok barang atau nak kena antiren kat area kurang tak sempat nak datang, boleh kontak dengan antiren juga. Kita jumpa dengan next video. Thank you.